Baik tuan-tuan, sebelum tu sikit pesanan saya tuan-tuan. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, saya nasihatkan diri saya dan kita semua tuan-tuan. Dalam hidup kita ni banyakkan berdoa. Tu nasihat saya tuan-tuan ya. Dan berdoa ni tuan-tuan perkara paling penting sekali. Kita sentiasa jangan lupa untuk sentiasa meminta kepada Allah redha ni. Ya. Jadi tuan-tuan, kita ni tak tahu apa yang kita buat ni Allah redha ke tidak. Kita rasa kadang-kadang betul kan semayang kita kan. Kita rasa macam okey dah semayang kita. Tapi bila kita mungkin pada pandangan Allah, mungkin maksudnya banyak lagi kelalaian kita, ketidakkesempurnaan keikhlasan kita ya, ketidakkhusyukan hati kita. Maka sebab tu kita minta redha Allah dalam setiap pekerjaan kita ya. Biar redha ni tuan-tuan maknanya dua. Satu, kita nak kita tu sebagai hamba memang Allah redha, tu satu ya. Tu minta redha Allah ni dua maksudlah hati kita. Walaupun kita minta tu satu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah kan. Ya Allah, kami mohon kepada kamu redha-Mu. Tapi dalam kita minta redha tu maknanya dua dalam hati kita. Pertama, memang kita nak tubuh badan kita ni, diri kita ni memang Allah redha kita, sayang ke kita. Secara umumnya kita nak Allah sayang kita. Kalau kita balik esok, Allah pandang kita dengan keredaan dia. Sebab tu esok tuan-tuan, kalau kita balik kepada Allah esok, tak payah tunggu dalam kubur tu. Tak nak. Roh kita keluar daripada kepala ni, terus naik jumpa dengan Allah dulu. Naik ke atas. Masa itulah pi'atirafan berlaku. Kalau kita ni orang yang baik, maka Allah akan sebut, wahai hamba yang aku redha. Di situlah tuan-tuan keputusannya, maka turunlah kamu ke bumi dalam keadaan aku meredai kamu. Maka turun dia dalam keadaan seronok, bercahaya, dan dia tak sabar nak balik kubur tu. Adapun orang-orang yang maknanya tidak baik, na'udzubillah ya, dia naik atas langit, naik ke atas sana tuan-tuan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut, wahai hamba yang aku murka, kembalilah kamu dalam keadaan kemurkaanku. Maka ketika tu tuan-tuan habisnya, gelaplah kehidupan. Bukan gelap dunia dah tak ada. Gelaplah hidup sampai bila-bila dah. Maksud kata sebenarnya sebelum daripada tu tahu dah sebenarnya, tak bukanlah menunggu roh tu keluar daripada kepala tu, tidak. Sebenarnya masa malaikat datang tu tahu dah ya. Bagaimana malaikat yang memanggil roh tu keluar tu tahu dah ya. Wahai roh yang keji, keluarlah kamu, tahu dah maksud tu ya. Dan orang yang mulia ni, wahai roh yang mulia, roh yang Allah redha, kembalilah kamu kepada Tuhan. Masa Israel datang tu tahu dah ya. Jadi pertama kita minta Allah redha kita tu, redha kita secara umumnya. Maknanya kita ni hamba yang dia redha. Redha yang kedua yang kita minta, kita nak setiap tindak tanduk kita dalam redha dia. Tu perkara. Mata kita, apa yang kita lihat, Allah redha. Telinga kita, apa yang kita dengar, Allah redha kan. Hati kita, setiap apa yang ada pada kita ni Allah redha pada setiap saat yang dalam kehidupan kita. Masa kita, tangan kita, tu redha yang kedua yang kita minta. Jadi semayang kita minta Allah redha. Semayang yang Allah redha macam mana? Masa kita angkat takbir, tangan kita duduk mana? Maksudnya semua dalam keredaan dia. Rokok kita sempurnanya ya, dengan hati kita, keikhlasannya. Maksudnya kita nak setiap gerak-geri, setiap saat dalam solat kita tu Allah redha belaka. Maksudnya yang kita buat itu adalah semata-mata kerana Allah redha. Macam contoh tuan-tuan kalau kita masuk ke masjid ni tuan-tuan ya, kita masuk kaki kanan dan kaki kiri. Kenapa masuk kaki kanan? Sebab Allah redha yang tu. Pahala tu ganjaran sebab kita ikut perintah dia. Tapi kita masuk tu sebab dia redha. Dia redha kita, dia nak kita masuk ke kanan. Kita masuk ke kanan sebab redha dia. Itu maksud redha dia. Mana kata kalau semayang ni Allah nak kita semayang yang macam mana? Contoh kan. Allah kata, aqimus salata li dzikri. Kamu kena semayang untuk ingat pada aku. Maka kita semayang dengan ingat kepada Allah tu. Sebab apa kita nak ingat dia? Sebab